Pernah dengar tak teknik pemurataan harga emas? Inilah teknik yang diajarkan oleh mentor saya, penulis buku Wang Emas, iaitu Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee. Teknik ni dah bertahun lamanya dan terbukti berkesan untuk memaksimalkan keuntungan dalam pelaburan emas. Jadi bila anda faham teknik ni, menunggu harga emas jatuh baru nak beli bukanlah cara yang betul. Sebaliknya, anda hanya perlu fokus sahaja kepada pertambahan gram. Dalam masa yang sama, fokus untuk capai matlamat kewangan yang anda impikan. Jom saya terangkan secara ringkas. Contoh, dalam tempoh 6 bulan ni, pembelian gram emas anda macam dalam jadual ni. Jika anda beli secara konsisten setiap bulan, contohnya 1 gram, jumlah keseluruhan RM3,368. Jumlah emas 6 gram. Jadi, kos purata sebenar RM561.33 untuk 1 gram sahaja. Maksudnya, walaupun anda pernah beli pada harga tertinggi RM611, kos sebenar setiap gram bukan RM611, tapi lebih rendah sebab anda beli secara konsisten. Dalam simpanan emas, bukan soal beli pada harga paling rendah, tapi soal berapa banyak gram yang berjaya kita kumpul. Jadi, tuan-puan nak mula menabung emas dengan Public Gold? Saya adalah dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian G100, di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Boleh DM saya untuk buka akaun emas.